Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semalam kita bicara tentang permulaan destinasi hijrah baginda Nabi SAW, kini kita berada di satu lokasi yang tidak kurang pentingnya, iaitu Quba, ataupun lebih tepat lagi Masjid Quba. Di sinilah Nabi singgah setelah bergerak daripada Makkatul Mukarramah. Kemudian Nabi singgah di sini, di Masjid Quba ini, sebelum Nabi bergerak ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi SAW tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, Nabi bersama dengan untanya bergerak bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba di Quba dan singgah menginap di rumah Kalsum bin Al-Hadam dan juga rumah Sa'ad bin Khaitamah. Selepas perjalanan yang penuh cabaran dari Mekah, Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Penduduk Quba yang telah mendengar tentang hijrah baginda menunggu dengan penuh sabar dan harapan. Setiap hari mereka keluar ke jalan utama untuk melihat jika Nabi telah tiba. Pada hari yang dinanti-nantikan, seorang lelaki yang sedang berada di kebunnya tiba-tiba melihat kelibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Dengan penuh kegembiraan, dia berlari ke arah penduduk Quba dan berseru, "Wahai penduduk Quba, wahai penduduk Quba, Muhammad telah tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke tempat kita." Mendengar berita itu, penduduk Quba bergegas keluar dari rumah masing-masing, membawa makanan dan hadiah sebagai tanda kegembiraan. Mereka berkumpul di sepanjang jalan. Wajah-wajah mereka berseri-seri dengan penuh kegembiraan dan penuh kesyukuran. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, antara ibrah yang kita boleh lihat daripada Masjid Quba ini, kalau kita saksikan begitu ramai umat Islam yang hadir ke Masjid Quba daripada serata dunia untuk mengambil fadilat daripada masjid ini. Masjid ini adalah masjid yang pertama dibina di dalam Islam, dibina di Madinah dan dibina di dalam agama Islam. Dan disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya kemudian datang sini menunaikan solat, maka mendapat pahala menyamai ibadah umrah. Begitulah fadilat yang diberikan, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah menyebabkan ramai umat Islam yang hadir di sini singgah untuk menunaikan solat. Apa yang boleh kita belajar daripada pembinaan masjid? Bahawa di dalam Islam, masjid ini adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Ia bukan sekadar tempat ibadah khusus, tetapi juga adalah tempat pengkumpulan masyarakat, tempat pengkumpulan umat Islam untuk bersosial, untuk bertemu dan sebagainya. Kita lihat bagaimana masjid di tempat kita. Kalau nak lihat kekuatan dalam satu komuniti masyarakat, maka lihatlah imarah masjid tersebut. Apabila imarah masjid di satu tempat, maka kita dapat melihat masyarakat umat Islamnya begitu hebat dan juga berkualiti sekali. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kepada kita, di mana kita tinggal, maka kita mesti menjadi ahli masjid, mesti imarahkan masjid. Mudah-mudahan kita dapat imarah masjid di dunia ini dan juga kita akan bersama di akhirat nanti. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang.